Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali lagi bersama Ardin Berlari dalam Cats AM Crew di dalam jam yang terakhir. Dan kita tinggal saya seorang dia lagi di dalam tu sebab Ardin ditinggalkan oleh Fair dan Mia sebab Ardin masih ada tugasan untuk dilunaskan. Di mana untuk jam yang terakhir hari Jumaat kali itu adalah menjadi giliran Ardin untuk Cats Duyufur Rahman dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji dan Cats FM episod yang keempat. Di mana untuk episod kali ini akan membincangkan berkenaan dengan persediaan keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci. Jadi, untuk episod kali ini kita bersama dengan tetamu kita iaitu Tuan Haji Madehimah dan Ketua Pemasaran Tabung Haji Negeri Sarawak. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah sihat hari tu. Cuaca hari tu sejuk sikit awak kan? Bojak kat hujan di luar itu. Yalah tu. Okey, jadi kebersamaan Tuan Haji untuk bersama dengan kita of course akan membincangkan berkenaan dengan persediaan bakal jemaah haji. So mungkin kita boleh kongsikan sedikit update berkenaan dengan bakal jemaah haji kita yang bakal berangkat ke Tanah Suci. Okey, terima kasih Adin. Seperti yang semua sudah maklum bahawa jemaah haji Malaysia ada sebahagiannya telah pun berada di Tanah Suci Mekah melalui penerbangan pada setiap hari bermula pada 28 April yang lepas. Jadi insya-Allah jemaah haji Sarawak akan dijadualkan untuk berangkat pada minggu depan. Ada seminggu lagi lah. Penerbangan pertama untuk jemaah haji Sarawak akan mula terbang pada 9 Mei 2024 melalui penerbangan KT034Q. Minggu depan, hari Jumaat. Dan selepasnya kita ada penerbangan yang kedua iaitu pada 10 Mei melalui penerbangan KT036Q. Keesokan harinya. Dan pada 11 Mei kita ada penerbangan yang ketiga melalui KT038Q. Dan KT043Q pada 13 Mei. Jadi ada 4 hari penerbangan yang akan diuruskan oleh Lembaga Tabung Haji Negeri Sarawak yang akan melapor diri di Raya Hotel. Tempat kita melaksanakan operasi haji dan menerima proses lapor diri jemaah haji kita lah. Yang datang daripada Kuching sampai ke Lawas. Jadi jumlah keseluruhan bakal jemaah haji yang akan ke Tanah Suci daripada Sarawak? Daripada Sarawak, Lin. Untuk tahun 2025, musim haji 1446 Hijrah, jemaah haji Sarawak yang akan berangkat untuk menunaikan haji pada tahun itu adalah seramai 815 orang. Dan penerbangan setidaknya ada yang disusun untuk melapor diri di Raya Hotel. Dan ada sebahagian kecilnya akan melapor diri di lapangan terbang di Movenpick Hotel di Sepang. Setidaknya alhamdulillah setakat tu saya percaya semua jemaah haji kita dah pun menerima jadual penerbangan masing-masing. Dan jika ada yang masih belum juga dapat jadual penerbangan, boleh terus ke pejabat tabung haji Kuching ataupun mana-mana pejabat tabung haji yang berhampiran. Sebab masa dah dekat. Jadi jadual penerbangannya merupakan salah satu dokumentasi yang penting lah. Sebab dalam jadual penerbangannya semua maklumat berkaitan dengan tarikh melapor diri, masa melapor diri, sini tempat melapor diri ya memang dah dinyatakan dalamnya. Jadi yang penting. Macam yang kita ada tekankan sebahagian besar daripada bakal jemaah haji akan dikumpulkan di Raya Hotel. Operasi haji akan dilakukan di Raya Hotel lah. Ya betul. Kita setakat tu dah 4 tahun berturut-turut kita menggunakan Raya Hotel and Convention Center ya sebagai lokasi operasi haji sebab di Malaysia persiapan nyampun infra dan juga keadaannya agak selesa untuk sambutan ketibaan jemaah haji yang akan melapor diri dan waris untuk menghantar jemaah haji lah. Sebelum tu kita terus ke airport. Jadi kena tu ke airport pun kata orang dengan passenger biasanya dah semakin ramai, jadi agak crowded untuk kita melaksanakan operasi haji. Jadi untuk jemaah haji Sarawak memang kita akan buat proses lapor diri di Raya Hotel and Convention Center. Dan dalam operasi haji kita tu juga kita turut dibantu oleh banyak agensi-agensi kerajaan dan juga NGO antara yang turut sama membantu tabung haji dalam memastikan bahawa operasi haji kita berjalan dengan lancar. Antaranya SIDA Malaysia Airport Berhad, kita dibantu juga oleh SIDA Malaysia Airline System, Air Asia, dan kita ada juga agensi-agensi seperti Civil Aviation, Majlis Islam Sarawak, JAKIM, PDRM, JPJ dan Immigration lah. Yang berganding bahu untuk memastikan kelancaran operasi haji kita pada tahun tu.
dan pergerakan jemaah haji kita berjalan dengan lancar. Tuan Haji, tinggal seminggu je lagi untuk bakal jemaah haji kita untuk berangkat pergi ke Tanah Suci. So, apakah yang boleh Tuan Haji kongsikan nak menyentuh bahagian persediaan dan persiapan yang perlu dipolah oleh bakal jemaah haji kita? Betul, Din. Seminggu lagi saya nak berangkat. Jadi time tu rasanya semua dah masing-masing dalam peringkat akhir nak menyediakan keperluan-keperluan. Dan untuk makluman juga kepada semua pendengar dan juga penonton bahawa sidak jemaah haji kita yang akan berangkat pada tahun tu, sidaknya baru ajak menghadiri kursus perdana haji lebih kurang dalam 2 minggu yang lepas. Dalam kursus perdana pun kita dah brief berkenaan dengan persediaan, persiapan dan sebagainya yang perlu sidaknya sediakan sebelum keberangkatan. Dan saya nak ambil peluang tu juga untuk kita memberi peringatan semula kepada jemaah bahawa keberangkatan jemaah haji pada tahun tu kita kena well prepare lah. Sebab nak pergi haji tu bukan macam kita nak pergi berjalan-jalan. Betul. Pergi haji tu mengikut penerbangan sidak untuk tahun tu, sidaknya akan berada di Tanah Suci secara puratanya 40 ke 45 hari. So banyak barang keperluan yang perlu disediakan lah. Jadi antara barang-barang keperluan yang perlu disediakan tu adalah mengikut masing-masing lah. Tapi yang pentingnya sidaknya perlu menyediakan bagasi untuk suami dan isteri lah. Jangan berkongsi bagasi. Sebab ada kemungkinan sidaknya mungkin dapat bilik yang sama. Jadi suami sikit bagasi, isteri sikit bagasi, dan di dalam bagasi ialah letaklah barang-barang keperluan harian kita. Yang pastinya macam kain ihram, tali pinggang, baju Melayu, kasut, selipaya, perlu adalah. Ya, sebahagian daripada keperluan kata orang yang akan digunakan sepanjang kita berada di Tanah Suci kelak. Dan wanita juga ikut juga keperluan masing-masing macam dak telekung, jubah, sandal, kasut, baju maxi yang bersesuaian untuk kegunaan harian kita di Mekah boleh disediakan awal. Yang rasanya mungkin si dapat nak diperolehi di Tanah Suci kelak, boleh dapatkan di situ. Dan mungkin ada beberapa tip yang saya boleh kongsikan di situ berkenaan dengan toiletries tu lah. Toiletries di Tanah Suci kelak ada sedikit mahal. Jadi mungkin boleh sediakan awal di situ, tapi dalam kuantiti yang kata orang kecil-kecil lah, dalam penggunaan betul-betul yang kecil untuk digunakan di Sinun kelak. Dan sikit juga lagi yang tip yang boleh kita kongsikan juga berkenaan dengan penggunaan selipar, kasut dan sebagainya. Oleh kerana kita di Tanah Suci tu kelak jemaah hajinya banyak berjalan, Din. Kurang makin transport sebab di sini kelak kita nak ke masjid ya pergi balik ya memang ambil masa jugalah. Betul. Jadi penggunaan selipar dan kasut yang nak digunakan di sini kelak kalau boleh biarlah yang selesa lah. Yang kata orang tak menjejaskan kesihatan fizikal kita. Yang comfy, yang selesa, yang lembut sikit sah apa je nama, tapi kalau boleh biarlah yang selesa. Kalau boleh beli awal di situ supaya kita dapat sesuaikan diri dengan kasut ataupun selipar yang kita akan gunakan. Bukan sih boleh pakai yang murah-murah ya, ada yang murah tapi berselesa. Tapi ada juga yang saya lihat ada jemaah haji yang ngembat selipar yang agak keras. Jadi bila selipar yang digunakan untuk berulang-alik jadinya menjejaskan kakinya. Bila menjejaskan kakinya secara langsung akan menjejaskan fizikal yang lain juga lah. Badan kepak, badan penat. Betul. Sebab di sini aktiviti berjalan yang merupakan sebahagian daripada riadah harian sidaknya untuk ke masjid. Dan di sampingnya juga saya dah ngembat sikit contoh di situ. Tu adalah antara beg yang akan digunakan oleh jemaah haji yang akan dibawa bersama untuk ke Tanah Suci kelak. Tu dinamakan sebagai beg beroda haji lah. Jadi beg tu dah diserahkan kepada jemaah haji. Sebelum tu rasanya masing-masing dah ada. Beg tu jangan lupa. Jadi beg tu kena embak. Bersama dengan beg bagasi yang kita gunakan untuk menyimpan pakaian-pakaian dan sebagainya. Jadi dalam tu kelak kita boleh letakkan barang-barang yang kita boleh gunakan dalam perjalanan contohnya. Suatu perjalanan daripada Kuching ke KL ke Tanah Suci, diringkas dalam tu apa indah semua. Ada barang keperluan, ubat-ubatan dan sebagainya pun boleh juga diletak dalam tu. Beg tu kelak akan dibawa masuk ke dalam pesawat sebagai hand carry lah. Hand carry. Faham. Dan satu lagi yang akan diserahkan kepada jemaah haji adalah beg yang dinamakan sebagai beg sandang. Yang tu akan diperolehi sewaktu sidaknya melapor diri di Raya Hotel kelak. Beg tu pakai mbak. Ya betul. Beg tu penting. Jadi tu
Ramai jemaah bertanya, kami belum dapat beg tok. Memang belum dapat lah. Setidaknya akan dapat beg tok sewaktu setidaknya melapor diri di Raya Hotel ataupun di Movenpick. Jadi beg tok kelak perlu dibawa juga bersama dengan beg beroda. Bersama dengan beg bagasi. Jadi kita nasihatkan agar jemaah untuk memudahkan perjalanan sebab perjalanan sebenarnya jauh. Jadi mbak at least paling kurang 3 beg tu aja. Beg beroda sikit, beg beg bagasi sikit, beg beroda sikit dan beg selendang tu. Cukup untuk memastikan bahawa perjalanan setidaknya kelak lebih selesa, teratur dan kata orang seat ribi-ribi banyak gila. Ya, betul. Mu kiri kanan, lepas yang belakang, lepas yang beg beroda lagi. Mu banyak gila kelak susah sebab kita datuk kelak akan naik bas, turun bas dan sebagainya. Jadi mbak, kami nasihatkan mbak 3 gig beg tu aja cukup. Kita masih ada sesuatu yang nak ditekankan sikit. Berkenaan dengan persiapan sebelum keberangkatan tu tadi, antara barang-barang yang perlu dimbak juga. Jadi kita dah nyentuh berkenaan dengan beg dan pakaian. sebagainya. Dan perlu juga diingatkan semula kepada jemaah haji yang akan berangkat ke tanah suci itu kelak untuk menyediakan wang yang secukupnya lah. Sebab setidaknya abang ada di sini average-nya dalam 40 ke 45 hari, so kena ada perbelanjaan. Tabung haji secara umumnya ada menyediakan makan minum dan sebagainya, tapi masih ada juga keperluan untuk jemaah ngembak pocket money-nya pun lah. Jadi pocket money tu secara kasarnya untuk anggaran 40 ke 45 hari tu kita advise jemaah untuk ngembak dalam 1,500 ke 3,000 lah. Ya cukup memadai. Ya duit tu kelak perlu ditukar dalam bentuk rial ataupun boleh juga dimasukkan ke dalam akaun bank Islam. Untuk makluman, sejak beberapa tahun kebelakangan tu tabung haji saya dah lagi menyediakan perkhidmatan pengeluaran wang di kaunter tabung haji. Sebelum tu kami nasihatkan jemaah untuk simpan je duit dalam tabung haji dan boleh dikeluarkan di tanah suci. Tapi sejak kebelakangan tu kaunter pengeluaran dah sedagi, jemaah haji dah boleh mengeluarkan duit menggunakan kad ATM. Untuk kerjasama dengan Sidak Bank Islam. Jadi jemaah haji boleh simpan duit perbelanjaan setidaknya kelak pocket money di dalam akaun Bank Islam dan setidaknya kena buat kad ATM Bank Islam yang ada logo tabung haji dan kad dia kelak boleh digunakan di tanah suci. Sama ada nak keluarkan duit daripada mesin ATM ataupun nak gunakan secara debit card. Yang lebih mudah. Dan juga Adin, kita nasihatkan juga jemaah haji tu sebelum keberangkatan kelak untuk siap-siap membayar dam. Betul. Ini ada satu dam yang biasanya akan dikenakan kepada jemaah haji khususnya yang melaksanakan haji tamatuk. Bila melaksanakan haji tamatuk, setidaknya akan dikenakan dam seekor kibas ataupun kambing. Bayarannya dalam RM875. Oleh kerana di tanah suci kelak Sekda disediakan kaunter pembayaran dam secara tunai. Jadi kita nasihatkan jemaah sebelum berangkat tu siap-siap dah penutup pun dah boleh bayar damnya. Hanya menggunakan handphone saja. Melalui aplikasi Tijari Tabung Haji, di dalamnya ada disediakan perkhidmatan pembayaran dam. Jadi tekan je button dam, secara autonya akan deduct daripada akaun sebanyak RM875. Jadi itu hanya untuk jemaah haji yang melaksanakan haji tamatuk saja. Hanya ada haji-haji yang lain lagi dikenakan dam seekor kambing tadi lah. Itu hanya untuk jemaah haji tamatuk. Right. Dan nak tanya dengan Tuan Haji lah, apa antara nasihat dan arahan yang ada diberikan oleh bakal jemaah haji semasa operasi haji di Raya Hotel? Di Raya Hotel. Ya, seperti yang kita orang semua sedia maklum bahawa Raya Hotel merupakan tempat melapor diri jemaah haji Sarawak yang akan berangkat ke tanah suci. Jadi sebelum hadir ke Raya Hotel, kita nasihatkan jemaah untuk semak surat jadual penerbangan haji. Surat jadual penerbangan haji tu rasanya semua dah dapat dah. Sama adanya secara fizikal ataupun melalui aplikasi Tijari tu. Jadi mohon semak semula kepada jemaah haji. Jika ada buat cetakan surat jadual penerbangan haji boleh semak ataupun buka aplikasi Tijari tangga jadual penerbangan kita. Yang pertamanya lihat tarikh penerbangan. Kita ada 9 hari bulan Mei, 10 hari bulan Mei, 11 hari bulan Mei dan ada sikit 13 hari bulan Mei. Kita dalam tarikh yang ni satu. Dan tanggal juga KT-nya. KT tu merupakan penerbangan yang keberapa lah. Seperti tadi ada KT 34Q dan sebagainya.
Jadi semak kita aktiviti berapa dan masa lapor diri. Masa lapor diri ya untuk setiap aktiviti ya berbeza. Jadi kita di dalam surat ya dinyatakan untuk melapor diri pada pukul 6.15 petang untuk sikit aktiviti misalnya kami aktiviti 34Q ya tadi, diminta untuk melapor diri pada pukul 6.15 petang, mesti berada di Raya Hotel dah sejam sebelum lah. Jadi kita datang si awal, boleh kita berehat, boleh kita bersalaman dengan ahli keluarga ataupun waris yang hantar, dan tunggu pengumuman daripada Silat Tabung Haji. Bila Tabung Haji madah KT 34Q dah boleh melapor diri bermula pukul 6 suku, dah cukup masa kita masuk ke kaunter pendaftaran. Jadi bila datang ke kaunter pendaftaran kelak, Silat Tabung Haji akan menguruskan proses kemasukan kita lah, dan akan terus melalui proses-proses yang seterusnya. Dan kita juga nasihatkan kepada jemaah apabila masuklah, pastikan bahawa bagasi yang diimbak ya tidak melebihi 30 kilo untuk bagasi yang nak di-check-in dalam kargo pesawat. Tidak melebihi 30 kilo. Tapi kami pun percayalah, orang nak berangkat tu nasi akan ngembak barang banyak. Mungkin nak balik pula ada isu. Jadi nak berangkat tu sikit beg ataupun maksimum 2 beg kepada jemaah haji yang nak di-check-in dalam kargo ya. Maksimum 2 beg ataupun sikit beg, dua-dua ya mesti si lebih daripada 30 kilo. Dan hand luggage tu, yang beg tu tadi yang kita beri awal tu Adin, maksudnya nak engkah barang-barang dalam tu, beg tu jangan lebih daripada 7 kilo. Tu nasihat daripada Sidak Penerbangan lah. Sebab kita pakai MAS, so Sidak nasihatkan bahawa tu adalah limit berat beg yang dibenarkan, sama ada untuk urusan check-in ataupun hand carry. Dan sikit juga kita nasihatkan kepada jemaah yang hendak melapor diri di Raya Hotel kelak, dalam beg kargo ya, jangan diingkah barang-barang yang tidak dibenarkan lah. Antaranya barang seperti besi, logam dan sebagainya. Mun nak ngembak ketep kuku ya, ingkah dalam beg besar, beg kargo ya teh. Jangan ingkah dalam hand carry ataupun dalam beg sandang tu lah. Faham. Sebabnya gelak akan diarahkan untuk keluar. Dan jangan ngembak barang-barang yang mudah terbakar lah. Jangan ngembak lighter dan sebagainya. Jangan ngembak nak apa nama stov penuh Bunsen. Oleh karenanya nak bermasak di sini pun nak ngembak nak indah. Jadi si perlulah di sini kita orang si perlu pun nak bermasak, si perlu nak ngembak barang-barang yang boleh mendatangkan kemudaratan dalam pesawat. Dan cecair botol air ya, nak dimbak dalam belon kelak jangan lebih daripada 100 ml. Tu nasihat Sidak Penerbangan lah. Dan barang-barang lain yang rasa macam hanger yang ada besi-besi tu, si perlu dimbak gila lah. Hanger tu banyak orang ngembak. Jadi hanger si perlu dimbak pun ke Tanah Suci. Namun kita nak memerlukan hanger bagi tujuan pakaian dan sebagainya, beli aja di Tanah Suci. Hari banyak. Maksud kita dijual ke ataupun disediakan? Dijual lah. Dijual. Ada kedai-kedai runcit yang jual barang-barang keperluan harian jemaah lah, yang kata orang yang si perlu diimbak pun daripada Malaysia tu. Macam kita ada menyentuh berkenaan dengan sebelum untuk apa yang akan berlaku di Raya Hotel sebelum kan. Tok, kami mau tahu, mun sebelum dah tahu dah semasa proses operasi haji di Raya Hotel, apa yang akan berlaku, apa yang akan dipolah oleh tabung haji kepada jemaah haji. Okey. Tadi kami ada menyentuh berkenaan dengan surat jadual penerbangan haji, dan jemaah haji perlu maklum berkaitan dengan tarikh masa lapor diri ya. Jadi apabila sidaknya kelak dipanggil untuk melapor diri di kaunter pendaftaran di Raya Hotel, kaunter melapor diri, kami orang akan semak surat jadual penerbangan. So surat jadual penerbangannya kalau boleh bawa bersamalah. Sebab tu hadir melapor diri kelak. Sebab kami nak semak, kami orang nak semak yang pun nombor KT betul dan sebagainya. Jadi apabila masuk ke proses lapor diri ya, pertama sekali jemaah haji akan menerima lencana pengenalan haji. Rencana tu untuk apa? Lencana tu adalah identiti jemaah haji sewaktu balik Tanah Suci lah. So pihak penguasa, pihak tabung haji akan mengenali jemaah haji ya based on lencana silapnya. Pihak penguasa Arab Saudi pun tahu tu daripada Malaysia, untuk jemaah haji Indonesia dan sebagainya lah. Tapi rencananya berbeza. Tapi Malaysia pun kita ada identiti kita pun.
di mana logo yang memang akan ada di sana, logo tabung haji dan juga bendera Malaysia yang ada di sana. Kita akan beri lencana pengenalan haji dan kita akan beri gelang pengenalan haji. Duit itu adalah merupakan dokumentasi yang penting lah kepada jemaah semasa sidaknya berada dalam suci. Gelang tu apabila diberi oleh jemaah haji, mohon jemaah haji pakai bermula daripada raya hotel yang sampai sidaknya balik kelak. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Takut saja pun dibuka kelak pada berayan ke apa. Ya, satu berayan dan sebagainya yang kita khawatir lah. Bila dah pasang ni kelak gelang pengenalan haji kelak, jangan dibuka lah sampai balik. Ada jemaah haji kita sampai kena tu masih pakai gelang ya. Nyaman kata. Momen juga bah, momen bahagiannya bah. Macam kenangannya tu lah. Yes, kenangan siap dilupakan. Okey, dah bila dah dapat ya kelak, sidaknya akan diberi tok tadi lah. Tok sidaknya akan dapat. Dalam beg tu kelak, letak semua dokumen-dokumen yang dimbak bersama ya. Dalam tu letak je ubat-ubat, buku doa dan sebagainya. Jadi kelak situ boleh letak nama lah, nama, nombor KT dan nombor telefon. Tok akan dipakai oleh jemaah haji. Tok pun merupakan salah satu pengenalan jemaah haji Malaysia juga kelak di sini. Mun kita nangga di sini kelak dalam TV ke dan sebagainya, mun jemaah haji Malaysia akan mbak beg tok. Ke sini-sini yang mbak. Kalau merah nyalah ya. Kalau merah nyalah ya. Masa saya saya lagi beg Gucci, beg LV saya dah. Hanya semua akan pakai beg yang sama bila berada di sini kelak. Dan di raya hotel juga kita akan beri stiker perumahan yang akan ditampal di beg bagasi, beg merah dan juga beg kulit. Stiker bagasi perumahan tu adalah untuk memudahkan proses penghantaran bagasi setidaknya terus ke hotel setidaknya di Tanah Suci kelak. Dan juga jemaah haji dah boleh tahulah setidaknya duduk di hotel ni tingkat berapa, bilik nombor berapa. Ia akan semua berlaku di raya hotel waktu setidaknya melapor diri kelak. Faham. Dan bila semua dokumen-dokumen dan barang-barang untuk diterima, setidaknya akan ke kaunter tabung haji travel untuk mendapatkan boarding pass, dan melalui boarding pass ya setidaknya terus boleh check in bagasi setidaknya di kaunter Malaysia Airlines, MAS lah. Bagasi yang setidaknya nak check in masuk ke kargo ya akan di check in, dan setidaknya seterusnya akan melalui kaunter immigration untuk tujuan clearance immigration. Dan last kali setidaknya akan duduk di Dewan Menunggu lah, untuk kita mula sedikit majlis perlepasan, ada azan, doa dan sebagainya. Selesai, kita akan bawa jemaah terus ke airport, terus ke Base 9. Masa saya untuk waris mungkin sempat lagi nak nunggu di airport lah, sebab jemaah terus diimbak masuk ke Base 9 dan seterusnya naik pesawat untuk terus ke KLIA. Di KLIA setidaknya akan transit sekejap untuk bertukar pesawat dan akan terbang mengikut jadual yang telah pun disusun untuk KT yang telah pun ditetapkan lah. Yang untuk di raya hotel. Untuk jemaah haji kita yang akan diminta untuk melapor diri di Movenpick, ni ada dua tu. Di Sepang. Di Sepang nanti, prosesnya lebih kurang sama. Tanggal jadual penerbangan, masa bila, tarikhnya bila, mesti berada 1 jam ke 2 jam sebelum waktu lapor diri di Movenpick. Kelab bila dah diarahkan untuk melapor diri, kita orang akan melalui proses yang sama juga lah. Akan dapat beg, akan dapat stiker, akan dapat lencana, pengenalan haji semua akan diperolehi. Di Movenpick lah. Melapor diri di Movenpick. Okey. Dan ia adalah berkenaan dengan persiapan, persediaan jemaah haji. Jadi kita doakan agar mereka tu dikurniakan oleh Allah SWT ketenangan, kesabaran, supaya bila nyong pulang kelak nyong akan mendapat ganjaran yang besar, haji yang mabrur insyaallah. Okey. Jadi bila cerita pasal musim haji tu, Tuan Haji, macam kami ni pun bah, ada bantu-bantu kami tak dapat pasal mai nak. Kita pun pada ada rasa macam, aku bila lagi bila lagi. Rasa berkobar-kobar je. Rasa macam mau pergi menunaikan haji kan. Jadi boleh si Tuan Haji terangkan proses untuk berdaftar untuk menunaikan ibadah haji. Okey, benar Din. Bila masuk musim haji tu Din, masa yang buat kita rasa rindu. Masa yang buat kita rasa semangat nak pergi haji juga bila nak anggap ada adik kakak, ada nenek kita pergi haji, ada kawan-kawan kita pergi haji. Jadi rasa keinginan untuk pergi haji berkobar-kobar nak kata diri. Jadi apabila nak pergi haji tu, syarat untuk pergi haji tu, syarat kita di Malaysia tu lah, undang-undangnya yang pertamanya, kita kena ada akaun tabung haji. Sebab tabung haji merupakan salah satu agensi yang diamanahkan oleh kerajaan untuk menguruskan urusan haji rakyat Malaysia. Jadi kita kena ada akaun tabung haji. Yang kedua, bila kita ada akaun tabung haji, kita mesti menabung. Sebab untuk mendaftar haji tu, kita perlu ada simpanan minimum 1,300 dalam akaun
dan kita perlu cukupkan untuk perbelanjaan haji kita. Adalah perbelanjaan haji yang kita boleh gunakan untuk kegunaan di tanah suci kelak. Tetapi yang penting bila ada akaun, dah cukup duit, kena daftar. Hanya tu ada dua perkara berbeza, Din. Sebab banyak orang kita ingat bila buka akaun tabung haji yang dah daftar. Oh, belum. Bukan. Ni ada minimumnya. Ada minimum simpanan dalam akaun tabung haji yang baru boleh daftar. 1,300 dia. Bila dah cukup 1,300, jadi kita agak tabung haji pada kami nak daftar haji. So, kami orang akan buat pendaftaran haji dan akan beri tahun giliran. Jadi bila dah dapat tahun giliran, dalam tempoh menunggu giliran kita ya, maka kita buatlah tabungan. Sama ada kita nak buat simpanan secara tunai ke kaunter, ataupun kita nak buat caruman potongan gaji. Kinetok pun dah mudah, Din. Kinetok nak nyimpan di tabung haji, kata orang mun kita malas nak ke jalan kulas, kami orang penofis ya. Apps ada lah. Apps ada. Pakai Tijari. Daripada Tijari kita boleh mindah duit daripada akaun bank kita ke tabung haji. Jompe pun boleh juga. FPX pun boleh juga. Daripada akaun bank kita ya, transfer ke akaun tabung haji. Buatlah simpanan minimum kalau boleh RM10 sebulan. Sebab macam umur diri tu masih muda. Maksudnya dalam umur 20 lebih tahun. Ya, umur kami dijangka untuk pergi menunaikan haji based on yalah masa kami buka ni ya, giliran sampai 2060 ke 2050. Untuk kami. Selamat ke? Selamat 2060. Doakan dimudahkan. Boleh. Kita depan boleh. Dalam tempoh menunggu ya, buat tabungan sedikit untuk mencukupkan wang perbelanjaan haji. Yang pentingnya niat yang kena ada, Din. Betul. Niat yang dulu mesti ada. Mesti ada niat, mesti bergerak benda ya. Jadi bila dah ada niat, daftar. Bila dah daftar, apa yang kita perlu buat? Mencukupkan simpanan. Sebab nak pergi haji tu kena ada kemampuan daripada sudut wang ringgit. Dah ada itu, kita belajarlah, Din. Belajar hal ibadah haji tu, pergi kursus haji dan sebagainya. Supaya apabila kita nak pergi haji kelak, ilmu kita mantap. Betul. Tabung haji pun banyak melaksanakan kursus-kursus haji yang boleh dihadiri oleh sidak yang dah mendaftar. Alright, bila diceritakan berkenaan dengan niat kepada bakal jemaah haji, ingat sebelum nak berangkat ya, niat ihram haji, lekat ya, niat di mikrat dalam kapal terbang, dan selebihnya kita orang tahu lagi lah. Sebab kita dah pergi kursus kan. Ya, betul. Just sedikit peringatan. Okey, apa-apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Madihi Mahdan, Ketua Pemasaran Tabung Haji Negeri Sarawak, kerana telah pun menjayakan Cats Duyufur Rahman dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji dan Cats FM untuk episod yang keempat. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, Tuan Haji. InsyaAllah. InsyaAllah maybe lepas tu kita akan kelakar macam ni cara nak mencukupkan duit dalam bank kami. Okey. Alright. Jadi thank you so much, dan lepas tu akan kembali bersama dengan penyampai kita yang seterusnya. Terus layan Cats Talk Lokal.